RM50. Ini saya jual, saya beli RM30. Niaga mesti untung kan. Yang ni untuk 25 ekor. Jadi kalau RM50, 25 ekor, seekor RM2 je. Sebab yang ni, apa dia punya impact dia? Dia kalau ada masalah paru-paru, 2 tahun dia boleh survive pakai ni. Yang ni juga kita kena bagi anak yang umur 3 bulan. InsyaAllah tak akan kematian sebab paru-paru. Saya dah cuba ni lebih pada 5 tahun. Cuma sekarang ni ada masalah penjualan. Sebab ini veterina punya vaksin. Jadi dulu dia lepas, sekarang ni tak tahulah dia kena akaun entah macam mana dia kata nak keluar. Dia tak ada satu SOP untuk jual beli. Jadi yang ni mungkin dia dapat cara macam mana, wallahualam. Kita ambil daripada doktor veterina, Dr. Azam. Nanti saya bagi listing tu, nama dia Dr. Azam, boleh minta dengan dia. Okey, dia kata tak boleh nak jual secara terbuka. Macam barang terlarang pula. Tapi tak apa, dalam market banyak. Cuma yang ni murah. Dalam market ada 150. Kena bagi setahun 2 kali. Yang ni setahun sekali. Setahun sekali ya. Okey, cara supply ubat ada 3 cara supply ubat ya. Cara pertama kita bagi secara oral. Tadi saya tunjukkan secara oral ya. Tak kisahlah ubat, biasanya ubat cacing. Sekarang tak pakai ubat cacing dah. Kita pakai ketum ayam. Jadi mudah tak? Mudah. Suruh peserta kita tanam ketum ayam. Peserta tak ada. Tak apa, tuan-tuan ambil, bawa balik. Potong, suruh peserta ambil. Tak payah tanam. Kan? Kalau tanam juga, tanamlah kat tepi jabat stesen tu. Kan? Lepas tu, suruhlah peserta ambil. Potong. Untuk satu lagi, nak diskaun, nak bagi peserta tu terus ambil dan tanam. Okey, paksa dia dan bagi pada kambing sebulan sekurang-kurangnya 2 kali. Bagi ketum ayam. InsyaAllah dia tak akan bercacing ya. Okey. Yang ni untuk masalah penyakit apa tadi? Paru-paru. Ini vaksin paru-paru Kita pakai jarum 21G tadi. Okey, pakai jarum 21G dan kita pakai yang kecil lagi pun tak apa. Sebab kita bagi dia 2 ml saja. Ini kita bagi 2 ml. Cara ambil ubat, tegak, masukkan dan tarik. 2 ml saja. 2 ml 2 ml. 2 ml saja. 2 ml. Okey. 2 ml 2 cc. Okey. Cc ml sama. 2 ml atau 2 cc. Okey, dan terus keluarkan. Okey, 2 ml Dan di mana yang kita nak apply? Yang bawah kulit biasanya kita buat dekat organ. Organ dekat mana? Kat sini. Kiri atau kanan tak masalah. Kiri atau kanan, tak ada masalah Okey. Dan satu kalau nak mengengkang kambing biasanya kita letak kaki dan sangkut dekat tanduk. Kalau tak ada tanduk, tanduk tu dengan jari kita pegang macam ni. Kalau tak ada tanduk kan. Kalau tidak, just pegang aja. Dan jari ni tak payah pegang, pegang sini. Yang ni tak payah pegang sebenarnya, relax. Tapi dia kena nak berlakon, dia pegang juga. Baru dia nampak dia ada kerja. Kan? Kan? Maksudnya, just letak kat sini. Dia dah relax dah. Ni saja untuk mengengkang kambing lah. Kaedah dia. Okey. Ini, kat sini. Sebelum apa-apa, kita kena spray dengan iodine. Yang ni bawah kulit. Cara dia, kita tarik ya. Suntik dekat atas. Ataupun sisip. Okey, suntik kat atas pun boleh. Suntik kat atas. Dia masuk tak? Masuk. Okey. Ataupun kita sisip. Sisip sini. Jangan sisip sini terlepas. Okey, sisip kat tepi. Masuk tak?